53 sen. Yang ni setiap hari aku dapat 48 sen, 1 sen, 12 sen. Yang ni hari-hari. So yang ni setiap kali orang beli barang lah. Setiap kali dia beli barang dekat Shopee macam aku tunjuk tadi kan, di contoh 5,000 orang yang guna, komisen kita dapat dalam 50 sen je lah. Kita dah dapat berapa? 2,500 setiap bulan secara pasif. Auto masuk auto. Best tau. Setiap bulan kita shopping dekat Shopee, dekat TikTok, dekat Lazada. Tapi tak ramai yang tahu duit yang kita belanja tu sebenarnya boleh masuk balik ke dalam poket kita. Dalam video ni aku nak tunjuk step by step macam mana aku guna app cashback ni dan jana pendapatan setiap bulan. Kalau nak tahu kena tengok video ni sampai habis. Jadi sebelum kita bercerita pasal buat duit apa semua tu, aku nak bercerita dulu berkenaan dengan apps ni. Apa benda sebenarnya apps cashback ni kan. Jadi inilah dia, apps Mova Cashback. Secara ringkasnya, Mova Cashback ni adalah apps untuk kita dapat cashback lah setiap kali kita membeli di platform online. Setakat ni ada beberapa platform seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada dan ada beberapa lagi platform seperti tiket.com dan treat.com lah. Jadi aku nak tunjuk sikit lah macam mana kita nak guna benda ni. Sebab rugilah setiap bulan kita shopping kan, lepas tu tak dapat apa-apa. Jadi apa kata kita guna benda ni free je. Ni kita tunjuk daripada kosong terus. Daripada kita install apps tu. Okay. So pertama sekali korang masuk dekat App Store ataupun Play Store. Okay, lepas tu korang search, tulis je Mova. Okay, lepas tu ambil yang ni, Mova More Cashback. Kita install yang ni. Lepas tu open. Lepas tu kena register lah. Masuk Malaysia, confirm. Bahasa pilih lah. Kalau nak bahasa Melayu, ambil bahasa Melayu. Ni ambil default setting lah, English. Untuk register ni dia ada beberapa pilihan lah. Sama ada korang nak register melalui TikTok ataupun email ataupun satu lagi nombor phone. Nombor phone ni tekan more option. Sini. Bergantung kepada korang lah nak register menggunakan apa. Macam account utama aku guna nombor phone. Sebab apa-apa senang kan, nak recovery ke apa semua, recovery dekat nombor phone je. So yang ni contohnya lah, kita nak login guna TikTok, tekan je login dengan TikTok. Lepas tu agree and continue. Tu yang ni kena tengok lah jap video iklan dia ni. So sikit je. Lepas tu pergi dekat Me. Nampak dia link dah dengan TikTok. Aku punya account TikTok yang ni, bizpassive.com ni. So dia automatic link lah. Sekarang ni kita dah jadi user dekat Mova. So untuk user ni kita boleh gunalah ni untuk kita dapatkan cashback setiap kali kita beli barang dekat Shopee ke TikTok Shop ke Lazada ke, kita boleh guna benda ni. Cara guna dia mudah, sangat mudah. Main copy paste gitu je. Jadi aku tunjuk contoh. Kita nak beli barang dekat Shopee. Kita masuk dekat app Shopee. Jadi kita nak beli barang dia dekat Shopee. Contohnya kita nak beli rak kasut. Contohnya ni macam lawa je, RM52 ni. Kita ambil lah contoh RM52 ni kan. So katakan kita nak beli rak kasut ni. Okay, kalau macam sebelum ni kita beli macam biasa kan, kita tekan buy now apa semua kan, kita beli macam biasa. So untuk dapatkan cashback ni kita kena buat gini, kita kena copy dulu link ni. Contohnya produk ni kita nak beli kan, kita ambil link ni dulu, kita share tekan atas ni, share nak panah tu. Lepas tu copy link. Ni cara dia. Lepas kita copy link, kita masuk dekat Mova apps ni, kita buka, dia automatic dia keluar ni pop up ni kan. Lepas tu allow paste. Tengok tu dia cashback. Tinggi cashback tu RM19.77. Harga tadi berapa dia? RM50 kan. Tolak lah, RM19.77. Banyak tau. So korang rasa macam mana? Sebelum ni kita tak install apps Mova ni, tak dapat lah RM19 ni. Ni kita install dah, memang kita akan dapat lah cashback ni. So kita nak order, kita order on Shopee. Continue shopping. Lepas tu dia masuk ke app Shopee balik. Lepas tu korang boleh belilah. Tekanlah buy now. Lepas tu sini pilih. Lepas tu buy now. Lepas tu letaklah alamat, place order. Lepas tu buat payment macam biasa. Tu cara dia nak guna. Simple je kan. So katakan kita order dah kan. Contohnya kita dah order. Lepas tu nanti dia akan masuk lah dekat sini, dekat apps Mova ni, check order macam ni. Dia tengah tracking, tapi yang ni aku tak beli pun, nanti dia akan cancel lah. Tapi kalau macam korang beli, dia akan muncul lah dekat sini. Order tu processing ke kan. Bila barang tu sampai, lepas tu korang dah bagi rating apa semua, cashback pun akan masuk dekat korang punya Mova ni. Konsep dia gitu. So boleh check lah dekat sini, dekat dashboard ni kan, dekat activity record ni. Okay. So dia punya commission tu boleh tengok dekat earning ni. Okay, dekat
sini. Nanti cashback tu dia akan muncul dekat sini. Contoh tadi berapa ni? RM19 ke berapa ni? Dia akan muncul dekat sini lah. Minimum untuk kita keluarkan duit ni adalah RM10. So kalau macam tadi kan RM19, bolehlah withdraw sini. Tu konsep dia. Sama juga kalau macam korang nak beli dekat TikTok Shop. Contohnya kita masuk dekat TikTok, pergi dekat shop. Lepas tu barang apa korang nak beli. Contohnya kipas ni, Amgrass ni. Konsep dia sama je. Copy link produk, lepas tu masuk dekat apps Moreover, boom, dia pop up automatic, allow paste. Tu dia, nampak commission dapat RM7.25. Banyak tu kan. So order on TikTok, dia masuk ke TikTok balik masuk ke TikTok balik, buy now. Buy now, lepas tu pilih lah warna putih ke warna apa ke. Buy now. Lepas tu place order, buat payment macam biasa. Lepas tu bagi lah. Lepas tu dekat Moreover ni boleh track lah. Dia akan masuk sini segala apa yang kita beli tu. Dia kalau masuk dekat list my order ni kan, maknanya kata berjaya track dah lah tu kita punya cashback tu. Jadi kena pastikan betul-betul kita copy paste, copy paste. Cara nak dapatkan cashback best tau. Free je, nak install free je. Kalau perlu masuk kod, korang masuk kod ni 77FUEM. So dekat Moreover ni dia banyak bagi cashback. Macam ni contohnya, invite dan menang dapat RM50. Okay, sebelum tu aku nak tunjuk satu lagi benda yang korang kena buat lah. Pergi dekat Mi. Okay, tengok bahagian ni, enter affiliate code. Okay, masuk sini. Nampak ditulis claim 150 extra cashback credit. So korang kena claim yang ni. Cara claim dia, masukkan kod ni 77FUEM, confirm success. Nampak? So korang berjaya dah claim RM150 extra cashback. So apa benda 150 ni sebenarnya? Kan, dia bukannya kita terus dapat RM150 ni. RM150 ni extra credit. Contohnya tadi kita dapat berapa? RM19 cashback. RM19 tambah pula 10% cashback dibagi. So lagi bertambah lah, cashback tu lagi tinggi lah. Faham tak situ? So korang kena claim, masuk kod tadi 77FUEM tu. So itulah dia macam mana kita nak dapatkan cashback kan. Jadi install benda ni free je. Boleh download dekat App Store ataupun Play Store. Okay, jadi macam mana kita nak buat duit dengan apps Moreover ni. So dekat Moreover ni dia ada dua jenis account lah. Satu account user biasa, macam yang sekarang ni lah, macam aku install tadi kan, yang baru register tadi. Yang user biasa ni kita boleh guna macam biasa lah, guna macam biasa shopping, lepas tu dapatkan cashback pembelian sendiri kan. So kalau kita nak buat duit pasif setiap bulan pula, kita kena jadi agent ataupun partner. Bila jadi agent dan juga partner ni, baru kita boleh dapatkan kod macam aku bagi tadi 77FUEM tu. Baru kita dapat access kod tu untuk kita invite orang. Jadi aku tunjuk macam mana nak jadi partner ataupun agent ni. Kita tunjuk step by step. Kita pergi dekat Mi, tengok atas sekali besar dia tulis tu, join Moreover affiliate. So tekan yang ni. Okey, untuk bahagian ni dia ada dua jenis. Dia ada affiliate partner dan juga dia ada affiliate agent. Dan harga pun berbeza lah, kita tengok kan. Yang affiliate partner ni RM199 dan yang agent ni RM39. Yang RM199 ni dia lifetime, sekali bayar je. Yang RM39 ni pula untuk setahun. Maknanya kata setiap tahun lah kita kena bayar RM39 itu. So boleh tengok lah, korang boleh tengok dekat sini perbezaan dia kan. Kalau macam tanya aku sendiri, better RM199 lah kot, sekali bayar je. Tapi kalau macam korang baru nak bermula kan, tak biasa lagi dengan affiliate apa semua ni, boleh cuba dulu ambil yang setahun dulu. Tak tinggi sangat harga dia, RM39 je kan. Lepas tu tahun kedua rasa malah nak buat benda ni, tak ada hasil ni, tak pandai lah nak bercerita dekat orang kan. Tak payah sambung dah, gitu je. So contohnya kita nak jadi partner lah, tekan je lah become a partner. Okay, lepas tu dimasuk dekat payment ni lah. So kalau perasan sini, normal price dia RM299. Oleh disebabkan tadi kita masuk dah kod tu 77FUEM tu, dipotong RM100. Jadi korang kena pastikan masukkan nombor kod ni 77FUEM. Lepas tu subscribe now. Jadi aku tunjuk jap lepas subscribe account tu jadi macam mana. Aku login jap ke aku punya account partner. So kita pergi dekat Mi. Nampak kalau partner dia jadi gini lah, dashboard dia. Macam aku affiliate partner diamond. So untuk affiliate partner ni, kita akan dapat access ni, share affiliate link. Ni penting ni. Nampak? Ada dah.
kita ada dah access ni, invite user, invite affiliate partner, invite agent. So kalau macam yang ni, kalau korang nak invite user yang dia install secara percuma, macam aku tunjuk mula-mula tadi, korang ambil yang atas ni, invite user. Kalau macam korang nak invite partner, macam korang nak suruh kawan korang tu jadi agent juga, korang ambil yang ni, yang bawah ni, affiliate partner ataupun affiliate agent ni. Contoh kita nak invite user, dia ada bagi dah link, QR, WhatsApp, Facebook. Kalau korang nak suruh dia orang scan QR pun boleh. Ni kalau macam korang bagi ni, dia automatic install tu, dia duduk di bawah korang terus. Kalau nak share link pun sama kot. Okay, so kita tengok earning. Okay, ni yang aku dah dapat setakat ni lah. Tak tinggi sangat, tapi Alhamdulillah nak dapat RM100 sebulan secara pasif tu boleh. RM100 secara pasif tu aku dapat melalui orang beli barang. Makna kata bukannya aku invite agent tu, macam agent tu dia sekali dapat je. Contohnya aku invite orang jadi partner kan, so aku dapat lah dalam RM79.60. Sekali dapat je. Yang tu tak best sangat. Yang best ni yang sen-sen ni, 53 sen. Yang ni setiap hari aku dapat 48 sen, 1 sen, 12 sen. Yang ni hari-hari. So yang ni setiap kali orang beli barang lah, setiap kali dia beli barang dekat Shopee macam aku tunjuk tadi kan, dia copy link, lepas tu dia paste dekat Mova, dia dapat cashback. Contohnya tadi dia dapat RM19, aku dapat sedikit persen yang Mova bagi. Gitu konsep dia, faham tak? So yang bestnya dekat Mova ni, dia lock user tu. Contohnya korang dah jadi partner ataupun agent ni kan, lepas tu korang pergilah jumpa kawan korang ke kan, sembang-sembang petang-petang, lepas tu tanyalah dia setiap bulan berapa banyak dia habis shopping dekat Shopee, dekat TikTok, berapa banyak. Lepas tu tanya pula, contohnya dia bagi tahu habis lah dalam 200-300 sebulan kan. Lepas tu tanyalah dia, habis 200-300, lepas tu dapat tak cashback? Lepas tu mungkin dia kata tak dapat apa-apa cashback. So peluang lah untuk cerita benda ni. Jadi korang suruh dia install secara percuma je dulu, bagi tahu lah, okay, try install apps Mova ni, bagi link ataupun bagi QR, suruh dia scan tu. Okay, scan ni, lepas tu korang tunjuk step macam aku tunjuk tadi. Kita tak cerita lagi berkenaan dengan boleh buat duit dengan benda ni. Kita cerita pasal install secara percuma, guna dan dapat cashback. Kita cerita benda tu je dulu. Yang lain-lain tu kita tak cerita lagi. Cuba bayangkan dia install secara percuma, dia guna, betul lah, contoh dia beli rak kasut tadi kan, dapat RM19 cashback tu. Tinggi tu. Selama ni shopping ratus-ratus, tak tahu pula kan ada benda gini. So korang rasa adakah dia guna sekali je benda ni ataupun berkali-kali? Macam aku sekarang setiap kali nak shopping memang wajib lah, aktiviti wajib kan, sebab rugi lah. Patutnya kita boleh RM19 lah macam tadi lah. Tapi kita tak guna apps ni, tak dapat apa-apa. Dapat barang je lah, cashback kita tak dapat. Sangat rugi di situ. Lagi-lagi macam owner business kan, ada yang beli bahan mentah lah, sebulan beribu dia beli dekat Shopee kan, ada yang beli dekat Shopee. Cuba bayangkan beribu-ribu tu kita dapat pula cashback RM100 contohnya. Jimat ke tak dekat situ? Dan yang lagi best lagi, kalau korang invite orang business tu yang dia beli stok bahan mentah tu setiap bulan dekat Shopee, korang invite dia tu, dia beli contohnya RM2,000 contohnya barang dekat Shopee. So korang rasa berapa cashback yang dia dapat dan berapa pula commission yang korang dapat tiap kali dia beli barang? Menarik tau benda ni. Okay, cuba korang bayangkan lah, kita congok-congok nombor sikit ya. Korang ada 5,000 user yang aktif guna Mova. Contoh 5,000 orang yang guna. Commission kita dapat dalam 50 sen je lah. Kita dah dapat berapa? RM2,500 setiap bulan secara pasif. Auto masuk auto. Best tau. Jadi aku tunjuk sikit. Kita tunjuk lagi bukti. Yang ni yang sen-sen je. Aku tak bertunjuk yang RM79-80 tu. Kita nak tengok ni affiliate cashback. Sebab yang ni lagi best. Dia berpanjangan. Cukup sekadar kita invite orang install secara percuma je. Lepas tu kita ajar lah dia macam mana nak guna kan. Gitu je. Nampak ni 2.7 dapat 3 sen, 48 sen, 5 sen. Banyak ni 2. Lepas tu 1.7 pula. Mana kata tiap-tiap hari lah. Ni 25. Nampak tak 25 ni. Yang verify ni 25 bulan, 25 8 sen, 21 sen, 7 sen, 3 sen. Ni 25 bulan 6 belaka ni. Sen je. Sebulan aku dapat dalam lebih kurang RM100 gitulah, 100 lebih kan. Ada 200. Boleh lah buat bayar bil api semua kan. So macam tadi, bayangkan kalau ada 5,000 yang korang invite, adakah mustahil nak dapatkan 5,000 orang user? Tak mustahil pun. Ramai sebenarnya. Kalau macam korang tengok dekat TikTok kan, ada orang buat live, dia punya user tu sangatlah tinggi. Aku ada juga dalam group tu, group Mova tu. Ni dia cash out RM100,000. Ni bukti dia. Potensi tu sangat besar lah benda ni. So tu je, macam panjang lebar dah. Rasa nak buat pendek je video ni, jadi panjang juga. Okay? Kalau macam korang nak register, klik link dekat komen tu.
masukkan kod ni, tak masukkan kod ni, melambung harga sekali naik. So sama juga kalau tak nak jadi partner ataupun agent, nak jadi user biasa, masukkan juga kod ni untuk kita dapatkan extra cashback. Rugilah kan, 10% tu dia bagi. So makna kata install je dulu, tak kisahlah sama ada nak jadi user biasa pun kan, tak jadi agent pun, install dulu, guna. Rugilah kalau kita beli barang tak dapat apa-apa cashback. So tengok komen dekat bawah, daftar, guna. So jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share sekali, follow page ni, sebab banyak lagi benda-benda yang aku nak share dekat korang selain daripada stock foto lah. Stock foto ni pun banyak benda juga nak buat video baru, sebab yang lepas tu banyaknya di update baru lah, jadi aku pun kena study balik. Okay, jadi kita sama-sama lah study. Yang biasalah sistem ni dia sentiasa berubah-ubah. So jumpa lagi. Assalamualaikum.